Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak-banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Dia telah menjadikan kita sebagai insan. Ia menciptakan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik, dan umat ini adalah umat yang terbaik. Dikatakan bahawa jannah itu diharamkan untuk dimasuki oleh semua Nabi SAW, sehinggalah ia dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga diharamkan para umat terdahulu masukinya, sehinggalah ia dimasuki oleh umat yang terlebih dahulu. Walaupun kita fikir seluruh alam, janganlah lupa diri kita. Peningkatan sebenar usaha ini adalah dalam kerja kita, iaitu usaha tabligh, usaha kenabian. Tiap sesuatu ada pintunya. Pintu untuk agama Allah adalah taat. Berbuat usaha dengan tidak taat, segala kerja akan menjadi sia-sia dan ia tidak jadi agama. Kita kemudiankan keperluan kita dan utamakan takazah dan keperluan agama. Asas kerja dakwah ialah fikir dan kerisauan. Buat usaha tanpa fikir adalah satu kezaliman. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, siang hari kita buat usaha sungguh-sungguh, malam hari kita menangis depan Allah Subhanahu wa taala. Melihat keburukan orang lain adalah jalan kufur, dan melihat kebaikan orang lain adalah jalan nabi-nabi. Orang dahulu menangis atas catatan amal baik mereka. Tapi sepatutnya kita menangis atas amalan buruk kita. Usaha ini nampaknya susah. Seumpama kita duduk atas landasan kereta api. Jalan nampak sempit, tapi bila kita bergerak ke jalan itu, Allah SWT akan bukakan jalan itu. Begitu juga dengan usaha agama. Kalau kita palingkan wajah kita pada usaha ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman usaha ini. Dari apa? Kefahaman. Buat usaha ini ikut masyahdraji. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita, tolong kita, mudahkan usaha kita. Jalan hidayat cuma ada satu jalan. Asbab untuk hidayat ialah usaha nabi-nabi. Umat ini telah salah guna harta. Sesungguhnya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Kita bukan datang untuk ambil, tapi datang untuk memberi. Beri kalimah la ilaha illallah. Bawa semua orang untuk kerja dakwah. Apa itu kalimah la ilaha illallah? Kalimah Allah maksudnya kita hendak ceritakan kepada Allah lagi dan lagi, sehingga kebesaran itu masuk dalam hati. Pada dasar makna kalimah la ilaha illallah ialah tiada Tuhan hanya melainkan Allah. Maksud kalimah inilah yang bawa dakwah pada memestikkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia orang lama? Orang yang ada peningkatan amalan baginda Muhammad SAW ada dalam dirinya. Jangan fikir seluruh alam sahaja hingga lupa diri kita. Jangan fikir diri kita sahaja hingga lupa takazah alam. Kalau kita buat usaha sahaja tanpa sohbat dengan orang lama, kefahaman kita tidak akan meningkat. Macam mana sohbat? Mana kita bergaul dengan orang-orang lama? Kalau kita bergaul saja tapi kerja tak buat, orang akan kata kita orang lama, cakap macam orang lama, tapi sebenarnya dalam diri kita adalah kosong. Semua kita kena hadir di istimak tonggi, supaya fikir kita sama dengan fikir orang-orang tua kita. Dikatakan jemaah bila semua orang kena ada satu fikir.
Aha. Bila kita buat usaha agama, jangan lihat hasil ataupun kejayaan apa yang kita buat. Yang kita lihat hasil. Kejayaan tidak terletak pada hasil. Siapa yang buat usaha ini, itulah kejayaannya. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan jadikan orang lain sebagai contoh. Jadikan sendiri kita sebagai contoh. Contoh boleh contoh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Buat usaha ini sungguh-sungguh dengan takut pada Allah. Buat usaha ini dengan banyak, tapi rasa tak ada apa-apa dalam diri. Tuan boleh usaha. Kita kena pelihara ayam kita sendiri. Kalau kita pelihara ayam kita sendiri, maka kita akan dapat telur ayam. Maknanya jangan kita selalu meminta bantuan atau pertolongan dari orang lain. Buat usaha sendiri, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan hasilnya pada kita. Kita buat usaha dakwah, insya-Allah Allah akan kabulkan segala doa-doa kita. Orang-orang lama kena meningkat. Kalau buat usaha masih melihat cuti, maka kita belum matang, masih mentah lagi. Maka tingkatkanlah pengorbanan setiap tahun 4 bulan. Yang dah keluar 4 bulan, beri masa 8 jam setiap hari. Kemudian taubat pada Allah, taubat depan Allah, kerana kita telah banyak menzalimi diri kita sendiri. Saya sambung sikit lagi. Bayan oleh, ini disampaikan oleh Dr. Nasuha. Dia adalah surat Malaysia yang ketiga. Dr. Nasuha membicarakan perkara tentang muzakarah 6 sifat sahabat. Bayan ini pada bulan 5 1997. Kata beliau, tujuan muzakarah 6 sifat ialah untuk dapatkan kedahagaan, keinginan, kegelisahan dan kegairahan untuk amalkan agama yang sempurna dalam diri. Maka tahu nilai dan cara nak dapatkannya. Bagaimana menilai dan untuk dapatkan perkara tadi. Yang pertama katanya, usaha atas iman. Usaha atas iman untuk usaha kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah sebenarnya ialah yakin dalam diri bahawa Allah SWT yang buat semua perkara tanpa bantuan daripada makhluk. Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Apa yang makhluk nak lakukan mestilah dengan izin Allah SWT. Iman tiada had. Tiada had dan batasan seperti mana kudrat Allah SWT. Tetapi iman kita turun naik. Kita nak usaha iman supaya iman para Nabi sentiasa meningkat. Iman akhir zaman, bagaimana imannya? Keluar masuk. Hari ni beriman, pagi beriman, petang kufur. Petang beriman, pagi kufur. Pagi beriman, petang kufur. Maka jangan kita berhenti usaha atas iman. Maka iman akan turun dan tak dapat amal agama dengan sempurna. Nabi SAW bersabda, iman akan luntur seperti lunturnya warna pada kain. Maka perbaharuilah iman kamu. Maka sahabat tanya, bagaimana untuk perbaharui iman? Banyakkanlah perkataan la ilaha illallah. Maulana Ilyas Rahmatullah beritahu, satu saja penyakit umat ini ialah iman lemah. Lemah iman. Bagaimana untuk iman lemah, untuk mendapat kekuatan iman tadi? Maka usahanya ialah banyak cakap kebesaran, kehebatan dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan membenarkannya dengan hati kita, maka iman akan datang dalam diri kita. Berdoalah seperti orang fakir, mohon iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, masukkanlah iman dalam diri kami. Doanya, Allahumma hina bil iman, wa aminna bil iman, wa syurna bil iman, wa adkhilna jannata mal iman. Maka dengan amalan ini kita dapat taat semua perintah Allah dan menjauhi kemurkaan dan larangan Allah dengan cara Nabi SAW, yang mana dengan cara Nabi SAW saja akan bawa kejayaan dunia dan akhirat. Muhammad Rasulullah.
Banyak mana sunnah yang diamalkan dalam kehidupan, sebanyak itulah tahap iman seseorang. Iman lemah maka kurang amal, kerana kurang amal sunnah. Orang yang hidupkan sunnah di zaman kerosakan umat akan dapat ganjaran 100 pahala mati syahid. Nabi SAW bersabda, mereka yang hidupkan sunnah aku, ia ada cintakan aku, dan mereka yang cintakan aku akan bersama-sama aku di dalam syurga. Iman yang meningkat adalah kebesaran Allah dalam hati bertambah. Kedua, keinginan untuk masuk syurga bertambah. Ketiga, takutkan neraka bertambah. Keempat, fikir dan risau tentang akhirat dan hari kiamat bertambah. Kelima, korban bertambah. Yang keenam, cinta kepada kebendaan berkurangan. Apa tuan-tuan iman tadi? Satu sabda Nabi beritahu, iman yang sebesar jarah, iman kecil macam biji sawi, ganjaran adalah surga 10 kali dunia. Jika mati tanpa iman, walau sebanyak harta sebanyak dunia sekalipun, tak cium bau syurga. Tuan-tuan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara kedua yang ingin saya sampaikan ialah berkenaan solat. Kalau mengikut satu istilah, solat ialah sembahyang. Kata Maulana, bukan Maulana lah, Ustaz. Sembahyang. Sembah maksudnya kita bersembah lah, ya. Sembah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang apa yang satu, sambungnya jadi sembahyang satu. Kalau bahasa Arab kita panggil lebih tepat, bahasa yang kita gunakan ialah solat. Kerana solat membayangkan sembahyang orang Islam. Kalau sembahyang ni Cina pun sembahyang, India pun sembahyang. Kalau kita orang Islam, solat ataupun solah, tepatnya. Maka solah ialah perintah Allah yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantaraan malaikat Jibril AS. Tanpa perantaraan malaikat Jibril, Nabi SAW berhadapan sendiri dengan Allah, di mana Jibril AS sendiri tidak dapat bersama-samanya. Ini kerana sembahyang Allah turunkan kepada Muhammad di Sidratul Muntaha. Dikatakan jika Jibril AS naik ke Sidratul Muntaha dan jika malaikat pergi ke sana, maka seluruh badannya akan terbakar. Kerana itu dia tidak dapat bersama. Maka usaha yang kita hendak hari ini ialah mirip-mirip macam solat sahabat yang belajar terus dari Nabi SAW. Bagaimana solat-solat para sahabat? Ali kamalallahu wajhah, solat sehingga tidak sedar ketika ketika badannya dipanah. Dia sedang sembahyang, tiba satu panah terkena pada betisnya. Dia tak sedar. Dan sehingga sahabat lain datang mencabut panah tu. Maka selesai sembahyang, satu sahabat berkata pada Ali, kamu tak sedar ke panah sudah tersusuk pada peha kamu? Oh aku tidak sedar. Sembahyang yang sangat khusyuk. Tuan-tuan bayangkanlah, kan, sebab kerana kita tidak melalui seperti zaman para sahabat dahulu. Maka Nabi SAW bersabda, meninggalkan solat adalah dikait dengan kufur. Satu solat yang dia tinggalkan, maka akan dia hukumnya dia jatuhkan kufur. Kerana kufur dikaitkan dengan kewajipan. Tidak perkara sunat ditinggalkan
kita akan, jika kita amalkan sunat akan mendapat pahala. Tapi jika perkara wajib yang kita tinggalkan, maka kita dikaitkan dengan kufur. Dalam kubur pun akan soalan ditanya mengenai iman. Perkara iman akan ditanya. Terdapat berapa? 6 perkara akan tanya tentang iman. Maka di padang mahsyar, soalan yang pertama saya tanya adalah mengenai solat. Di padang mahsyar, setelah manusia mati dibangkitkan di kiamat, maka semua akan dibangkitkan dalam mahsyar. Dan Allah SWT akan lihat pada solat dahulu. Jika semua amalan wajib itu solat dilakukan dengan sempurna, maka amalannya telah diterima oleh Allah SWT. Tapi kerana dalam kewajipan yang dilaksanakan terdapat kecacatan, maka bagaimana untuk menampal kewajipan itu? Maka hendaklah dilakukan solat-solat sunat bagi menampung kefarduan. Dari tiga usaha yang hendak dilakukan dalam sembahyang adalah hanya 3 perkara. Pertama, lihat orang yang tak sembahyang, kita mesti rasa sedih dan kasihan serta kerugian orang itu, dan usahakan dia supaya dapat sembahyang macam mana kita sembahyang. Yang kedua, semasa dalam sembahyang itu sendiri ialah usahakan zahir dan batin dalam sembahyang. Ianya terdapat 5 perkara, iaitu sahih yakin, iman yang betul, yakin bahawa solat kita akan diterima Allah SWT. Dan Allah SWT sebenarnya berkehendakkan sekurang-kurangnya hanya 1 solat yang khusyuk, maka solat itu akan sampai kepada Allah SWT dan keadaan bercahaya-cahaya. Kedua, solat adalah ada ilmu. Dengan ilmu, bagaimana ilmu? Hendaklah cara Nabi Muhammad SAW. Ilmu tadi ialah membetulkan setiap bacaan solat seperti mana bacaan yang kita baca dalam Al-Quran. Betulkan Fatihah, betulkan tajuk dalam sembahyang, betulkan seperti mana yang kita belajar. Dan paling penting sekali untuk dapat khusyuk dalam sembahyang, hendaklah kita mengetahui makna apa yang kita bacakan. Jika kita tak betulkan makna, kita sembahyang merepek-repek. Itulah maknanya kita betulkan bacaan kita. Dan yang ketiga, kita kena tahu bahawa sembahyang itu terdapat hukum-hukum dan masalah-masalahnya. Apa yang wajib dalam sembahyang, apa yang sunat dalam sembahyang, apa yang harus dalam sembahyang, apa yang membatalkan sembahyang, dan apa yang makruh dalam sembahyang. Kita kena belajar. Ilmu ini kita kena belajar daripada ustaz-ustaz, daripada maulana-maulana. Cukuplah hanya apa yang kita baca pun, insya-Allah kita boleh amal. Insya-Allah tuan. Yang ketiga, usaha sembahyang semasa sembahyang ialah ihsan. Ihsan, kita umpamakan sembahyang kita kepada Allah, dan sekiranya kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah lihat dan merhatikan kita. Yang keempat, semasa sembahyang kita kena ada ihtisab. Ihtisab ialah apa faedah dan ganjaran yang dijanjikan Allah SWT dengan sembahyang, iaitu kelebihan fadilat sembahyang. Sembahyang terutamanya sembahyang sunat. Sungguhnya kewajipan adalah perintah Allah SWT. Untuk dapat ganjaran dan faedahnya, kita perlu lakukan amalan-amalan sunnah. Setahu saya ada beratus-ratus sembahyang yang kita boleh pelajari. Tapi yang terpentingnya 5 solat sunat yang kita mesti tahu. Pertamanya, solat sunat yang kita perlu pelajari ialah solat
rawatib, solat sebelum dan selepas semayang fardu. Kedua, solat taubat. Kedua, solat tasbih. Ketiga, keempat, solat tahajud. Dan kelima, solat apa tu? Solat ganjil tu, solat witir. Inilah yang akan menampung solat-solat fardu kita. Dan yang kelimanya, solat hendaklah dengan ikhlas. Ikhlas semata-mata kita buat kerana Allah Subhanahu Taala. Jangankan kita semayang ada semayang mana pak mertua suruh semayang, kita semayang ada maksud. Itu bukan ikhlas namanya. Tapi kita semayang, tengah semayang tiba-tiba datang tak ikhlas, kita berhentilah semayang. Kalau semayang pun bukan kerana Allah pun tak guna juga. InsyaAllah tuan-tuan. Apa lagi solat yang ketiganya? Selepas sembahyang. Dah habis sembahyang tu kan, kita dah duduk antara dua sujud, kita dah beri salam kiri dan kanan. Maka apa yang kita baca selepas beri salam? Pertamanya kita kena istighfar. Pas sembahyang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maknanya kita mohon ampun kepada Allah Taala sekiranya sembahyang kita tadi ada kecacatan dalam sembahyang kita. Apa catatan dalam sembahyang? Terlupa bilangan rakaat, terlupa baca dalam solat, lupa itu, lupa ni, macam-macam kan. Dan kemudian kita syukur pada Allah Taala kerana kita dapat sembahyang, dapat orang lain tak dapat sembahyang, kita dapat sembahyang. Syukurlah kan? Kita dapat menghadap Allah Taala. Tanda sembahyang yang diterima Allah Subhanahu Taala ialah dengan 2 rakaat solat terbuka pintu khazanah Allah. Kemudian kecenderungan untuk kepada fahsyat dan mungkar akan berkurangan. Dan sekiranya tengok wanita bukan muhrim, terus tundukkan pandangan. Sekiranya iman kita kuat, solat akan jadi kuat, masalah akan selesai. Ia dapat mencegah fahsyat dan mungkar, dan akan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Taala. Bagaimana yang dikatakan bantuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bantuan macam-macam bantuan lah. Rezeki bantuan, kudrat Allah Subhanahu Taala, keyakinan bertambah pada Subhanahu Taala, bantuan-bantuan. Sekiranya kita sakit, dengan sembahyang Allah akan sembuhkan penyakit kita. Contohlah. Maka dengan iman yang lemah, solat pun akan jadi lemah. Tanda lagi lemah solat pun jadi lambat. Solat tak mengikut waktu. Solat zuhur sepatut pukul 1.30, dah jadi pukul 3, pukul 4. Akhir kali lemah solat, terus tak semayang. Solat. Tu habis lemah sangat dah iman tu. Untuk kuatkan balik iman tadi, macam mana? Nilai solat dan 5 ganjaran. 5 ganjaran solat yang kita usahakan. Pertama, keberkatan hidup. 2, lepas siksa kubur. Ketiga, dapat buku catatan amal dengan tangan kanan. 4, lalu titik sirat sepantas kilat. 5, masuk syurga tanpa hisab. InsyaAllah tuan-tuan.